Tak ada. Yang tu kereta. Tapi kalau bangunan, dia lagi banyak lah kan, komplek lagi lah kan. Dia ikut industri lah kan. Ya. Dia ikut industri kontrak ni. Okay, baik. Jadi, benda yang saya habaq tu, cikgu kena ikut. Cikgu nak buat program ni, cikgu kena ikut. Cikgu kena patuh kontrak tu. Macam cikgu kan, cikgu pensyarah arkitek kan. Mestilah ada dia punya tempo dah kan. Betul tak? Cikgu masuk tu mesti cikgu ada sign apa semua, berapa banyak imbuhan, agreement dia berapa, elang berapa apa semua ni kan. Dia dah stated dah. Jadi kita kena patuh. Kita kena patuh. Tak payah. Tak payah tu jadi super Avengers hero, tak payah. Tak payah. Nak kata sekali kita kata, oh aku buat program ni, aku confident 300%. Aku boleh siap cepat. Tak payah. Ataupun, aku tak mampu nak siap dan tempoh kontrak ni nak lambat. Pun tak payah juga. Ikut kontrak. Dah dapat. Melainkan kalau nak withdraw siang-siang. Withdraw awal-awal. Jangan menyusahkan. Ataupun, terpulang lah. Ataupun buat mutual termination ke apa. Macam-macam. Kalau tak sanggup, withdraw. Okay, siap. Kan? Ada sebab-sebab lah kan. Tertentu lah yang withdraw tu. Okay, baik. Yang saya cerita tu, dia kata apa yang terkandung dalam contract agreement tu, dia punya trust yang penting tu adalah duration dan cost. Hak ni mesti kena ikut. Mesti kena jadikan dia sebagai milestone. Milestone yang penting dalam work program. Tahu tak? Kan? Milestone yang penting work program. Macam projek ni cikgu tengok. dia start bila cikgu? Ataupun kita panggil dia tarikh milik tapak, TMT. Bila cikgu? TMT bila? Tarikh milik tapak bila? 1/1/2026. Okey. 1/1/2026. Tu kena ikut lah. Dia mesti catat dalam kontrak. TMT. Okey. Kalau TST pula, tarikh serah tapak bila? TST. 9/6. Kita katalah 9/6. Kalau lebih kurang projek ni 6 bulan lah. Kena ikut. Kena ikut. Whatever dia bagi tahu tu kena ikut. Tak boleh kurang, tak boleh burst. Kos pun sama. Tak boleh kurang, tak boleh burst. Tak boleh. Kalau tak, unit pengukuran kita out. Out lah. Kan? Unit nak ukur tak mana kan? Tak boleh ukur lah. Kan? Sebab tu Allah dah asing lah. Orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dia dah asing lah. Dia dah buat dah unit pengukuran. Sebab tu kalau katalah orang Islam ni, dia pi murtad, geng-geng yang bertauliah ni, geng-geng buat kuasa ni, pi tarbiyah dia. Dia tak mau juga kena bunuh. Hukum bunuh. Kena hukum bunuh. Sebab apa? Takut unit pengukuran tu, dia akan efek habis the entire generation kan. Kita sebut semua ni ada unit pengukuran. Tak ada. Sama juga dalam Microsoft Project. Tak ada. Dia ada unit pengukuran dia. Iaitu dalam Microsoft Project ni, dia special sikit. Dia terbahagi kepada 2 kategori unit pengukuran dia. 1, time. 2, cost. Benda ni dia kena berjalan seiring. Kan? Time tu pula, dia pecah kepada minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kan? Kalau cost ni, currency lah. Kan? Currency. Currency tu kan. Pound ke, euro ke, kan? Yen ke, RM ke, baht ke. Barulah kita boleh mengukur dia dengan lebih tepat. Kena tahu semua tu, kena tahu. Okey, baik. Apa lagi yang cikgu dah buat dalam ni? Okey, sorry. Sekejap. Pasal duration. Okey, duration. Cikgu bagi tahu tadi, cikgu dah masuk duration ikut data sheet yang saya bagi kan.
Betul cikgu? Ya.